Assalamualaikum everyone. Hari ni kita nak buat popiah sayur. Simple je popiah sayur ni. Pertama kita sagak carrot, kita sagak sengkuang, carrot, lepas tu kita cincang bawang Holland. Itu je yang kita perlukan. Lepas tu sedikit udang kering. Kita rendam dulu bagi dikembang sikit. Kemudian dah sagak semua, kita masukkan minyak. Lepas tu kita tumis bawang putih, bawang Holland sampai naik bau dan layu. Lepas tu kita boleh masukkan udang kering ni sebagai adding flavor into our popiah sayur. Lepas tu masukkan carrot yang telah disagat. Kita kacau-kacau dia sampai dia layu dan kemudian kita masukkan juga sengkuang yang telah disagat. Sengkuang ni kita bagi rasa manis dekat kita punya popiah tu. Lepas tu campur dengan cukup rasa dan juga garam. Lepas tu dah siap, dah boleh angkat. Kita biarkan dia sejuk sebelum kita sambung dengan proses menggulung popiah. So, enjoy this process of menggulung popiah. Popiah ni ada orang cakap kita kena gulung dia double supaya, bukan double sheet, double gulungan supaya dia tidak bocor. Dah siap gulung dan kemudian kita boleh goreng popiah ni dalam minyak yang panas. Gorengnya agak lama sikit sebab layer tadi kita kan dah gulung 2 kali kan. So kita nak bagi kulit tu betul-betul crispy daripada luar sampailah ke dalam. Kita golek-golek dia sampailah dia turn into golden brown. Lepas tu dah siap, dah boleh diangkat dan makan panas-panas cecah dengan sos cili ataupun sos homemade yang korang buat. It was so lovely. Selamat mencuba kawan-kawan.